Seorang pemandu lori maut dipercayai mengalami serangan sakit jantung ketika memandu. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata insiden itu menyebabkan kenderaannya melanggar sebuah kenderaan pacuan 4 roda di persimpangan lampu isyarat di Jalan Tun Zaidi Idrus pada Rabu. Adik projek ini tercetus apabila kami menyadari bahawa masih terdapat banyak kemalangan jalan raya yang berpunca daripada masalah kesihatan pemandu. Contohnya, ada pemandu yang mengalami serangan jantung, tekanan darah yang tidak stabil, pingsan atau terlalu letih ketika memandu. Keadaan ini boleh menyebabkan pemandu hilang kawalan terhadap kenderaan dan seterusnya membahayakan nyawa mereka sendiri serta pengguna jalan raya yang lain. Melalui projek ini, kami ingin menghasilkan satu sistem yang boleh memantau kadar degupan jantung pemandu secara automatik. Sistem ini dapat mengesan perubahan kadar degupan jantung dan memberi amaran sekiranya bacaan yang diperoleh berada di luar jumlah normal. Dengan adanya amaran awal ini, pemandu boleh berhenti di tempat yang sama atau mendapatkan bantuan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Matlamat utama projek kami ialah meningkatkan keselamatan pemanduan dengan menggunakan teknologi yang mudah tetapi memberi manfaat kepada masyarakat. Pertama ialah SDG 3, kesihatan baik dan kesejahteraan. Projek ini membantu memantau keadaan kesihatan pemandu melalui pengesanan kadar degupan jantung. Dengan adanya amaran awal, risiko kecemasan ketika memandu dapat dikurangkan. Kedua ialah SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur. Projek ini menggunakan teknologi sensor dan mikropengawal bagi menghasilkan satu inovasi yang dapat meningkatkan sistem keselamatan dalam kenderaan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana projek itu berfungsi. Komponen utama projek ini adalah sensor yang dipastikan ada dalam fungsi pemandu. Sensor ini akan menggunakan fungsi yang tidak pemandu diberikan. Sensor akan merasa kadar degupan jantung pemandu dan menghantar data tersebut kepada mikropengawal Seperti Raspberry Pi Pico. Mikropengawal akan memproses data yang diterima dan memastikannya yang tidak bacaan yang telah diterima. Jika bacaan degupan jantung berada dalam keadaan normal, kita hanya akan memantau tanpa mengeluarkan sebarang amaran. Namun bila jika bacaan telah diredam dan ada yang tidak dapat mengeluarkan degupan jantung untuk data tertentu, kita akan diaktifkan lampu LED dan batu serta keadaan amaran. Pada masa hadapan, sistem ini juga boleh ditambah baik dengan penantau dan komunikasi dalam pemerintah di keluarga atau menghubungi nombor kecemasan secara automatik. Akan menjadikan sistem lebih pintar dan lebih berguna dalam situasi kecemasan. Saya akan menerangkan komponen yang digunakan dalam projek ini. Komponen pertama ialah sensor heartbeat yang berfungsi mengesan kadar degupan jantung pemandu. Komponen kedua ialah mikropengawal seperti Raspberry Pi Pico yang bertindak sebagai otak kepada keseluruhan sistem. Mikropengawal akan menerima maklumat daripada sensor dan menentukan tindakan yang perlu diambil. Selain itu, kami menggunakan lampu LED sebagai petunjuk visual dan buzzer sebagai amaran bunyi supaya pemandu lebih cepat menyedari bahawa terdapat sesuatu yang tidak normal. Bekalan kuasa pula digunakan untuk memastikan semua komponen dapat berfungsi dengan baik. Dapat memantau kesihatan pemandu secara berterusan, memberi amaran awal ketika kecemasan, membantu meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dan mengurangkan risiko kemalangan akibat masalah kesihatan.
Snatch Motion Girl merupakan satu inovasi yang menggabungkan teknologi dan keselamatan bagi membantu mengurangkan risiko kemalangan jalan raya. Walaupun projek ini masih berada pada peringkat prototipe, kami percaya ia mempunyai potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan. Contohnya, sistem ini boleh dihubungkan dengan telefon pintar, aplikasi kesihatan atau sistem kecemasan supaya bantuan dapat diberikan dengan lebih cepat. Selain itu, sistem ini juga boleh menggabungkan dengan sensor mengantuk, sensor tali pinggang, kalender atau kamera pemantauan pemandu bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azidah binti Ibrahim, Guru Pembimbing bagi projek Smart Driver Head Monitoring Chair. Saya amat berbangga dengan kesungguhan, kreativiti dan semangat kerja berpasukan yang ditunjukkan oleh murid sepanjang pembangunan projek ini. Mereka telah melalui setiap fasa reka bentuk kejuruteraan bermula daripada mengenal pasti masalah, mereka bentuk penyelesaian, membina model, menjalankan pengujian dan membuat penambahbaikan sehingga menghasilkan sebuah kerusi pintar. Projek ini dibangunkan untuk membantu memantau tahap kesihatan pemandu secara masa nyata melalui bacaan kadar denyutan jantung dan parameter kesihatan lain. Sistem ini mampu memberikan amaran awal sekiranya bacaan yang direkodkan berada di luar julat normal, sekaligus membantu meningkatkan keselamatan pemanduan dan mengurangkan risiko kemalangan yang berpunca daripada masalah kesihatan. Inovasi ini menyokong SDG 3 dengan menggalakkan pemantauan kesihatan secara proaktif serta SDG 9 melalui penggunaan teknologi dan inovasi untuk menghasilkan penyelesaian yang praktikal. Saya berharap projek ini dapat terus dikembangkan sehingga berpotensi diaplikasikan dalam industri automotif pada masa hadapan. Tahniah kepada semua ahli pasukan atas usaha dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Terima kasih.